Hari ni kita nak cerita pasal Hakim Danish diheres dengan 2B Performance. Aku nerd, rider yang sangat obses dengan racing motor. Nampaknya prediction aku tentang Hakim Danish bakal tampilkan performance yang baik dekat Jerez ni tersasar sikit daripada sasaran. Hakim Danish qualify pada kedudukan ke-10 dan habiskan race pada kedudukan ke-13. Cerita kita hari ni bukannya berat sangat tentang nak analisa tentang dia punya lap time dan sebagainya, tapi lebih kepada sembang kosong yang harapnya boleh membuatkan kita berfikir dengan lebih dalam sikit sebelum kita komen lebih-lebih. Sebenarnya prestasi Hakim Danish untuk kita kira sebagai tahun rookie dia dalam Moto3 sebenarnya sangat baik. Sepatutnya kita lebih rasa happy berbanding dengan rasa kecewa dengan prestasi dia ni. Punca dia tak lain dan tak bukan sebab kita comparekan prestasi dia dengan prestasi Veda Pratama. Bila aku buat video pasal Hakim Danish ni, kalau korang perasan dia punya view mencanak-canak sampai ratus-ratus ribu. Dia menarik kepada audience TikTok daripada negara Indonesia. Dan sebahagian besar daripada audience Indonesia tu nampaknya bagi komen yang tak membina langsung. Jadi aku ucapkan tahniah kepada audience TikTok Malaysia yang matang, yang tak layan komen-komen yang langsung tak membina. Sebenarnya video ni tak sampai dekat audience Malaysia sebab diorang bagi dekat audience Indonesia. Nampak macam lagi banyak sambutan. Macam mana pun ada banyak juga sebenarnya yang aku rasa lebih baik kita bagi tumpuan audience TikTok daripada Indonesia yang sama-sama sokong rider-rider daripada Asia Tenggara semua. Sebab kita secara jujurnya pun kita tak ada rasa iri hati dengan Veda Pratama. Kita tumpang gembira dia pun boleh berada pada tempat dia sekarang. Cumanya daripada segi kita sendiri yang aku nak bagi tumpuan lebih hari ini, ada luahan rasa kecewa dan bagi macam-macam cadangan macam mana Hakim Danish nak improve ialah sebab kita membandingkan dia dengan Veda. Perbandingan tu tak salah, tapi mesti ada limit dia supaya tak mengganggu perkembangan karier Hakim Danish. Kalau aku nak cuba umpamakan benda ni supaya lagi senang kita nak faham, katakanlah kita ada sebuah rumah landed. Rumah landed ni sebenarnya pun dah kira satu benda yang seronok. Ramai orang tak mampu lagi pun nak duduk dekat rumah landed, rumah teres. Jadi bila kita dah dapat duduk dekat rumah landed, kita sebenarnya dah patut rasa seronok dah. Tapi bila kita tengok pula dengan jiran kita ada sebuah banglo dan kita membandingkan rumah landed kita ni dengan rumah banglo jiran kita, dah tentu-tentulah kita punya kegembiraan ada rumah landed tu akan hilang sebab kita nakkan rumah banglo dekat sebelah tu. Veda Pratama memang kita tak nafikan pada poin ini lebih baik daripada Hakim Danish daripada segi keputusan dia. Tapi Hakim Danish pun tak kurang hebatnya. Sebagai contoh di Jerez ni, kalau kita tengok timing masa qualifying tu, Hakim Danish membuat lap time sekitar 1.45 saat yang layakkan dia pada kedudukan top 10 dan kita tengok dia punya kedudukan ni sama level dengan kedudukan top 5. Jadi kalau kita ketepikan benda lain, cuba kita amati benda ni betul-betul. Senang tak korang rasa untuk seorang rider daripada Malaysia boleh buat pace selaju ini dalam kejuaraan dunia? Dan daripada komen-komen yang aku baca dekat page-page pemotoran yang ada dalam negara kita sendiri pun, Yusei Yamanaka yang pada tahun lepas selalu bersaing pada grup-grup hadapan, tapi sekarang ni kita tengok berada pada position di belakang Hakim Danish, konsisten pada setiap race yang dah berlangsung pada musim ni. Jadi kalau kita bandingkan dekat situ pun, Hakim Danish sebenarnya agak baik. Dapat kedudukan lebih baik daripada rakan sepasukan dia yang dah ada pengalaman lebih dalam kelas Moto3. Kalau korang rasa tak cukup lagi, mari kita buat perbandingan pula antara Hakim Danish dengan rider yang terbaik pada hari ini, Marc Marquez, masa dia buat debut dalam kelas 125cc dulu pada tahun rookie dia. Inilah keputusan Marc Marquez masa zaman rookie dia dalam kelas 125cc, kelas yang paling rendah. Hari ni kelas tu dah jadi kelas Moto3. Kalau kita tengok daripada keputusan dia ni, Marc Marquez ada satu kali podium di Great Britain pada kedudukan ketiga. Tapi tengoklah kedudukan dia habiskan race pada race-race yang lain. 18, 31, 12, 19. Jadi nampak tak? Average tahun rookie Marc Marquez taklah hebat sangat. Kalau dibandingkan dengan Hakim Danish pun, nampak kedudukan dia setakat ni lebih baik daripada Marc Marquez dulu. Cuma bila kita bandingkan dia dengan rider yang lebih hebat, dia hilangkan rasa bangga kita. Sama macam kes rumah tadi. Jadi adakah kita nak berpuas hati? Jawapannya mestilah tak. Kita nak Hakim Danish terus improve. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat benda-benda ni semua supaya kita tak keterlaluan rasa kecewa dan kita boleh terus bagi sokongan dekat Hakim Danish. Indonesia ada satu pengulas MotoGP yang agak popular, nama dia Matteo daripada Itali. Masa Veda crash dekat USA, dia bagi satu kenyataan yang sangat bermakna. Dia kata teruslah dukung Veda tak kira dalam kondisi apa pun. Maksudnya tengah tinggi ke, tengah rendah ke, sokong. Sama juga kesnya dengan Hakim Danish ni, kita kena sokong dia dalam condition apa pun. Lebih-lebih lagi masa dia tengah duduk dekat bawah, masa itulah lagi kita kena sokong dia.
selagi dia buat benda yang betul. Tapi aku tanya korang balik, salah ke benda yang dia tengah buat sekarang ni bila dia sentiasa training, sentiasa buat persediaan secara maksimum sebelum setiap race? Mentor dia Zulfahmi sendiri pun tak adalah berpuas hati. Dia cakap ada lagi ruang untuk Hakim Danish improve untuk dapatkan kedudukan yang lebih baik. Dalam masa yang sama juga, macam aku cakap pada video sebelum ni, kita tengok Indonesia sekarang ni kerap melahirkan bakat-bakat baru yang nampak berpotensi besar. Apa yang Indonesia buat sebenarnya, kalaulah kita boleh pinpoint, kita boleh ambil sebagai kita punya rujukan. Dan mungkin kita boleh apply mana-mana yang sesuai. Memenangi Red Bull Rookies Cup pada race yang lepas, Ramadipa tiba-tiba disebut-sebut namanya. Bila last minute, dia dapat tempat pertama. Jadi jangan samakan kita macam audience TikTok yang tak apa-apa. Benda yang betul kita kata betul. Kita juga tumpang gembira bila sama-sama rider Asia boleh dapatkan tempat setinggi ni berlawan dengan rider-rider daripada Europe. Jadi fikir-fikirkanlah apa yang aku sebut ni, ini ialah pendapat peribadi aja. Aku nampak ada juga sebenarnya audience daripada Malaysia yang sama je macam audience Indonesia yang saling mengutuk rider sesama negara ni. Padahal dua orang rider tu kawan baik okey je. Jadi untuk yang nak buat macam tu, teruskanlah. Tapi aku lebih nak bagi pujian kepada audience TikTok daripada Malaysia ni yang tak ambil pusing pun kepada komen-komen yang tak membina. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa MotoGP boleh diikuti dengan apps Sport TV Now.